Sebabkan abang dah follow Muisot Chicken kami. Nah, RM50. Terima kasih. Awak nak chicken tenders ke RM50? RM50. Nak RM50? Okey. Kita tengok dulu. Awak dah follow Muisot Chicken Malaysia tak? Muisot Chicken tak. Oh, alamak, tak follow lagi. Cuba tengok. Ni. Alah, belum follow. Okey, tak apa. Awak tekan follow dulu. Okey. Kita bagi awak chicken tenders nak? Boleh? Ada satu lagi. Kena follow QMap Travel. QMap Travel. Okey, awak tekan follow. Kita bagi awak chicken tenders. Okey. Tu je dah. Alright. Sebabnya kan nanti bulan 5 kita ada buat nak bagi orang package umrah. Beli chicken tenders RM9 semposen je nanti. Okey. Okey, join nanti tau. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Abang nak chicken tenders ke nak RM50? Tanya dia bang. Hai, dengar dulu bang. Ada follow tak Muisot Chicken? Tak ada follow. Cik tengok. Alah, tak follow. Abang tekan dulu follow. Lepas tu abang nak chicken tenders free tak? Apa ni? Abang search QMaps Travel. Tunjuk kat kamera. Okey. Nak abang chicken tenders. Terima kasih. Sama. Abang nak chicken tenders free tak pun RM50. Salah. RM50. RM50. Kalau macam tu saya nak tengok abang dah follow Muisot Chicken belum? Alah, tak follow. Tak apa, abang tekan dulu follow. Abang pula? Oi, dah follow. Cik dia duduk. Wah. Sebabkan abang dah follow Muisot Chicken kami. Nah, RM50. Terima kasih. Mengajuk pula. Dia dah lama follow. Oh, dah lama follow. Kalau abang nak chicken tenders free tak? Nak. Kalau macam tu, abang buka TikTok balik. Nak minta follow QMath by Bahrain Hamdan. MAPH. Dah follow juga. Nak chicken tenders korang. Yes. Kita orang dah settle. Jadi, nak jadi macam diorang dapat chicken tenders free dengan dapat RM50? Komen dekat bawah ni kalau kita nak pergi mana pula. Ya, Dan jangan lupa juga follow Muisot Chicken dan juga QMath Travel by Bahrain Hamdan. Okey, jumpa nanti. Bye.